Pemandu-pemandu akan tertarik dengan satu kejadian yang pelik lah. Akan ada orang yang mengusung keranda ramai-ramai. Pakaian dia serba putih. Jenazah ni jenazah yang mengamal ilmu sewaktu hidup dia tu, ilmu yang tak elok. Memang meremang saya tengok. Ini first time ni nampak keranda ni kan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Rumah Seram. Saya Alan. Dan saya Saidina Azam. Untuk episod kali ni nampak macam ceria sikit ni. Ceria nampak macam ceria sikit. Segar lah. Bukan apa. Orang kata keceriaan ni sebenarnya dia attract macam-macam apa Positive benda. vibe. Positive vibe. Yeah. Tapi tak dinafikan lah kalau macam benda yang aura negatif pun akan tertarik juga sebenarnya benda tu. Kalau ada yang tak kena dengan diri kita, akan ada negatif. Kan. Orang kata benda-benda ni nak kata kejadian yang benda-benda yang pelik-pelik berlaku ni, dia mesti ada timing dia yang tepat berlaku. Masa tu contoh macam apa katalah kita tengah berjalan dekat satu lorong, rasa macam diekori orang. Pernah terjadi. Pernah kan? Yeah. Ataupun kita berada di satu tempat yang bukan yang biasa bagi kita. Maknanya tempat yang asing yang kita datang. Betul. Tiba-tiba rasa macam apa benda, nampaklah macam lembaga lah. Benda tu kita panggil kejadian-kejadian mistik aneh lah. Dan juga mistik lah. Aneh dan mistik lah. Aneh Yang dan mistik misteri pun ada juga. Ya, betul. Kalau ada yang abang boleh ceritakan sikit-sikit lah, yang orang kata aneh yang kita rasa macam pelik betul ni. Ada tak? Okay. Ada. Tapi pernah dengar tak tentang satu kisah ni? Kisah lama. Mungkin penonton dah biasa dengar aku tentang cerita keranda diusung. Keranda diusung? Okay. Di tepi-tepi jalan, di kawasan bukit. Kalau yang biasa dengar macam kalau orang meninggal memang kita usung keranda lah. Memanglah. Yang ini maksudnya bukan ada kematian ke macam mana? Dia macam ni. Kalau mungkin Lan pun pernah tahu kan, ada satu cerita yang mungkin sebagai urban legend lah. Okey. Di mana yang berlaku ni berlaku di kawasan bukit, kawasan pedalaman dalam hutan. Kira jalan-jalan yang lenggang-lenggang ni. Okey. Akan sentiasa terjadi benda-benda macam tu. Jalan bandar tak ada orang usung keranda kan. Yelah. Tapi ada satu cerita ni berlaku dekat Bukit Putus. Bukit Putus. Okey, tahu. Saya tak tahu orang Negeri Sembilan tahu ke tak tentang ni. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang Gen Z mungkin tak tahulah. Mungkin tak tahulah. Di mana ada berlakunya Bukit Putus tu. Biasalah di kawasan bukit yang lenggang, di jalan naik ke atas tu lenggang. Sampai satu selekoh tu, pemandu-pemandu akan tertarik dengan satu kejadian yang pelik lah. Di mana akan ada orang yang mengusung keranda ramai-ramai. Kadang tu 4 orang, kadang tu 6 orang. Yang biasanya dia mengusung keranda tu malam-malam. Ada yang diceritakan kepada saya dan juga orang-orang lain. Dia kata yang mengusung keranda tu pakaian dia serba putih. Pun ada juga. Maksudnya tengah-tengah malam lalu jalan tu memang nampak orang tu. Kalau 2-3 pagi kamu balik-balik kampung ke kan. Tiba-tiba ada orang mengusung keranda kan. Mengusung keranda. Kadang-kadang tu ada satu cerita yang saya dengar kan. Ada banyak versi saya dengar. Orang mengusung keranda 4 orang. Seorang pegang unggun api kat depan, seorang lagi unggun api di belakang, dan keranda di tengah-tengah. Ada juga yang mengatakan keranda tu hanya 4 orang saja, ada juga 6 orang. Tapi yang mengusung tu semua pakai baju serba putih. Serba putih. Macam jubah lah. Macam tu. Jadi itu satu cerita yang aneh lah juga. Tapi apa yang menyebabkan benda ni jadi bahaya tau. Kadang-kadang tu kalau pemandu tengah mengantuk, nampak macam tu tiba-tiba terbabar. Yelah, bahaya juga. Ramai accident. Dan ada juga yang bercerita bila kejadian ni jadi tular, walaupun zaman tu tak adalah internet yang viral-viral ni, ditular. Dan ada mendapatkan satu idea kepada penjenayah tau. Kiranya macam benda ni bagi idea pula kat dia orang. Bagi idea kat dia orang. Kalau hantu buat, orang takut accident. Kenapa penjenayah tak boleh buat? Dia boleh buat, dia menakutkan orang, dan orang accident dia merompak.
Oh. Ini ada kejadian yang berlaku jugalah. Itu lagi seram dah lah. Kita accident Lebih seram daripada hantu. Dah ditimpa malang. Lepas tu kena rompak pula. Jadi dia orang ni menakut-nakut orang. Tapi ada satu cerita juga. Abang saya pernah bercerita. Kawan dia, dia pernah cerita lah kan. Dekat satu laluan selekoh di bukit yang ada di kawasan Terengganu ni juga. Sebelum habis 1990-an ni. Kira pertengahan lah. Dia tengah memandu, tiba-tiba nampak ada usung keranda. Dia dah dengar banyak cerita dah ni. Orang usung keranda ni, adakah ianya hantu ataupun sekadar mimik untuk rompakan, orang nak merompak lah kan. Tahu tak dia buat apa? Dia pergi nak langgar orang usung keranda. Itu seram tak seram juga tu. Benda ni perompak ke apa, hantu ke apa? Aku langgar. Dia pergi bertempiaran lagi. Dia nampak lampu kereta. Nampak lampu kereta semakin dekat. Makin dekat pula. Keranda entah ke mana yang aku tengah usung tu menjerit. Tapi kalau cerita pasal orang kata cerita pasal keranda ni lah. Kalau macam zaman saya budak-budak dulu, zaman saya kecil-kecil, kita orang takut. Kalau nampak keranda je takut. Yelah, kita terbayang pocong lah, kematian lah kan. So kita orang punya masa tu dekat kawasan perumahan tu, surau. Lepas tu tepi tu ada taman. Taman buayan lah apalah semua. Tepi tu betul-betul dia tulis bilik pemandian jenazah. Oh, sudah. Lepas tu dekat luar tu ada satu memang keranda dia letak bawah kiranya bawah gazebo tu lah kan. Ada satu keranda. Benda macam orang masjid ni betul-betul letak tepi taman mainan. Dia memang tak nak bagi orang lepak malam-malam kot. So kita orang ni yang jenis balik mengaji malam-malam kan. Nak lepak kat taman sekejap pun rasa macam kita lepak sampai pukul 9 je lah. Sebab kadang-kadang tu bila nampak je terbayangkan keranda tu pada kucing. Macam memang pernah sekali tu duduk lepak-lepak makan aiskrim balik mengaji. Lepas tu tiba-tiba gerong dekat bertempiaran lagi. Bertempiaran kita orang lari. Balik lepas tu ceritalah dekat mak tadi dekat keranda tu ada hantu. Cerita tu dia macam bila biasa kalau satu taman ni cerita yang ni sampaikan anak aku semalam nampak ada hantu kat keranda. Betul dengan ada keranda bergegar semalam kan. Itu belum lagi keranda tu terbang. Sebut pasal keranda terbang ni. Keranda terbang. Ni ada berlaku 2 tahun lepas. Tak silap saya 2 tahun lepas ataupun setahun lepas. Mungkin 2 tahun macam tu lah. Kawan saya ni dia safety ataupun bekerja di bahagian construction. Yang buat bangunan semua tu. Tapi bukan bangunan. Dia buat satu macam kilang besar di satu daerah pedalaman di Marang, Terengganu. Dan dia ni macam saya ada cerita tentang dia ni episod yang lepas. Sewaktu dia terlanggar nak patung dekat highway tu. Satu episod tu kan. Dan di mana ada yang mengekori dia, ada perempuan atas bumbung kereta tu. Orang tu lah. Budak tu lah, budak ni nama dia Azam. Dan Azam ni dia biasalah benda-benda macam tu. Esok pagi dia datang kerja sebab construction ni tempat site construction ni memang barang-barang semua mahal kan. Dan syarikat akan letakkan CCTV setiap penjuru untuk mengelakkan ada berlaku pencurian ke. Dan kadang-kadang tu kabel orang boleh curi kan. Ambil besi semua tu kan. Jadi dia akan letak CCTV dekat pagar semua, ada pagar sini, pagar sana kan. Dan Azam tu datang ke office, kawan-kawan dia kata, "Weh, Azam, ada cerita best lah dekat semalam." Apa dia? CCTV tangkap satu benda aneh, dia kata itu. Okey, apa dia kata? Keranda terbang dia cakap. Nampak dalam CCTV tu? Yes. Ini saya dengar Azam tu cerita, and then dia kata, kau biar betul keranda terbang. First time kalau keranda terbang ni dalam filem je kan. Filem macam filem hantu Indonesia kan. Jepun tak ada lah. Hantu Indonesia memang ada lah kan. Keranda terbang ada ni, nanti aku tunjuk, nanti aku share kat kau, dia cakap macam tu. Ada. Dia cerita dia macam ni tau. Dalam suasana dia CCTV tu kan. Memang lengang lah. Kita orang tunggu juga video dia tunjuk tu. Mananya Zam? Tak keluar pun. Mananya Zam? Aku dah lewat dah ni. Sabar, CCTV memang panjang. Kau cut lah. Tak apa. Dia nak keluar. Dia cakap macam tu. Memang keluar sungguh. CCTV tu dia menghadap pagar. Mana dia tinggi menghadap ke pagar. Tapi yang keluar tu di bahagian bawah. Dia nampak laju macam tu. Memang nampak bentuk keranda tu. Memang keranda tu. Memang saya terpegun lah. Kepala otak saya fikir logik tau. Takkanlah drone
Benda betul. tu kayu tau, berpetak tau. Macam tu kan. Dan Ke burung terbang ke apa? kalau burung berpetak macam tu, macam nasi himpit. Dia terbang macam ni. Memang meremang saya tengok. Ini first time ni nampak keranda ni kan. Dan video tu saya simpan sampai sekarang. Serius? Ada. Boleh tengok? Boleh nanti saya tunjuk. Dah tunjukkan LAN. Tapi kalau penonton nak tengok tu nanti dulu kita bagi LAN dulu. Tengok tu macam mana. Okey. Memang kena tunggu lama lah. Dia hujung-hujung tu dia keluar. Nak buat cepat sikit lah. Nanti nampak lah. Kan? Ish. Apa tu? Nampak awal. Serius. Okay. Memang nampak bentuk keranda. Bentuk petak keranda tu memang nampak. Jap. Macam mana kita nak bagi penonton tengok? Nanti editor tolong letak video ni dekat dalam episod kali ni. Itulah saya kata. Meremang lah bulu roma rasa. Saya sendiri macam saya biasa nampak keranda kan, tapi keranda yang atas tanah. Yelah. Dalam tanah pun, liang tanah pun saya pernah nampak, tapi keranda yang terapung laju pula tu. Siapa pilot dia tak tahu. Ya. Kalau macam saya tengok dalam video tadi, tu laju kat dia terbang tu. Dia macam umpamanya macam Kenapa dia nak terbang depan CCTV? Kan? Dia melintas tu. Macam nak katalah orang buat ke apa benda ke, tinggi sangat. Zaman 2 tahun lepas AI tak ada lagi. Betul. Video ni pun video lama kan. Saya kata tengok CCTV pun dia blur-blur macam tu kan. AI tak boleh blur macam ni kan. Yelah. Saya kata ini rare ni, ini kena simpan ni. So cerita yang keranda terbang ni, apa dia punya, ada ke sekadar menjadi misteri sampai ke sudah tak jumpa saya dia punya. Saya tak tahu ni tentang tu, tapi menurut kajian saya kan, Indonesia pernah buat kajian yang keranda terbang ni, jenazah dalam keranda tu ada mengamal satu ilmu yang songsam. Dan kalau dia tak boleh nak bangun, dia akan bangun dengan apa yang berada dengan dia sekali. Itu keranda lah. Dia jenazah yang mengamal ilmu sewaktu hidup dia tu, ilmu yang tak elok. Mustahil lah orang dah mati boleh bangkit semula. Yelah, kan? betul lah. Kecuali dengan ilmu yang tak elok ataupun khadam ataupun jin dia yang menyebabkan boleh benda jadi. tu. Kalau kita fikir secara, orang kata apa signifikan benda tu keranda. Lepas tu dengan orang yang mati, memang kita berkeranda ni yang mengusung jenazah tu ke kubur kan. Tapi kalau bila fikir balik, kalau ikutkan pengamal ilmu yang tak betul ni, dia boleh jadilah. Ya, banyak kadam dia tolong bawa ke. Kemungkinan besar kadam. Saya fikir kadam sebab dia orang ni kadang-kadang tu orang-orang yang ada ilmu tinggi ni, dia tak akan buat seseorang. Pasti ada pembantu. Pasti ada pembantu segala. Itu bahayanya. Bahaya tu. Ya, itu first time dapat video tu kan. Nanti eksklusif lah dekat Rumah Serang, boleh tengok. Eksklusif. Okey. Macam kalau kita cakap tadi ni pasal keranda kan. Kalau macam kejadian macam nampak entiti ke, ada nampak yang pelik-pelik kan. Yang pelik-pelik ke, macam orang kata ada jerangkung ke apa benda ke kan. Merangkak. Macam episod lepas kita cerita tentang makhluk seperti manusia, tapi berekor yang merangkak atas bumbung kereta tu kan. Kalau yang tak tengok lagi, boleh cari dekat video dekat Rumah Serang tu lah. Itu penting tu. Itu babak paling penting tu, misteri tu. Tapi yang saya dapat cerita terbaru ni daripada rakan saya, seorang juru gambar di bahagian forensik, hospital. Hospital besar. Hospital memang banyak cerita ni. Hospital besar di sebuah negeri di Pantai Timur. Saya tak nak sebut lah. Negeri saya lah tu. and then dia ada cerita aku sebenarnya, kita orang sebenarnya ada polisi. Orang hospital ada polisi. Kita orang tak boleh nak beritahu kejadian-kejadian misteri. Tapi kalau yang sikit-sikit ni boleh lah. Maknanya dia orang ni ada polisi, ada law jugalah kan. Dia tak boleh nak hebohkan apa nampak ini, nampak itu. Staff yang memang tak boleh bimbang lah. kepada pesakit-pesakit yang duduk dekat hospital tu makin takut. Terganggu. Tapi sebenarnya perkara itu dah normal bagi dia orang. Sebab dia orang ni macam nama rakan saya ni, saya sebutlah Jai, nama dia Jai. Dia bercerita, dia bukan setakat ambil gambar macam apa di kejadian orang sakit ke apa ke. Dia pernah masuk dalam bilik bedah tau.
kulit bedah. Dia ambil gambar mayat, muka aksiden, kemik sebelah apa. Yelah, forensik kan. Forensik memang ngeri. Tapi ada satu cerita yang best dia pun cerita kat saya. Dia cakap ni kejadian ni berlaku pada malam, di mana ada satu kejadian tu biasalah kan, hospital dia bahagian ward kecemasan, akan ada pakaian-pakaian, cadar-cadar katil yang penuh dengan kesan darah. Ada kesan darah, ada pesakit. Kadang tu saya sendiri pernah masuk hospital. Saya sendiri tahu kadang-kadang tu lepas operation, kadang-kadang luka tu masih lagi keluar darah. Tangan-tangan tu akan keluar darah tu akan melekat pada cadar dan sebagainya lah kan. Hendak-hendak lagi kalau orang yang baru cedera dan duduk di ward kecemasan, memang cadar penuh dengan darah. Betul. Dan kejadian ini dicerita pada malam itu. Setiap malam akan ada cleaner. Dia panggil radicare lah. Cleaner ni lelaki dia bawa satu stroller macam besar tinggi tu. Ketinggian dia dalam 7-8 kaki, letak barang-barang Semua kain penuh dengan kesan-kesan darah, kain-kain yang dah diguna, cadar, kain selimut sebagainya, dan pakaian-pakaian pesakit. Semua ada kesan darah yang normal lah tu, dia akan pergi basuh. Dan malam-malam tu dia akan pergi buat kerja lewat-lewat malam di dalam pukul 10 macam tu lah. Dia akan tolak stroller tu. Biasanya dalam pukul 10 malam ni hanya pesakit saja, tak ada pelawat dah. Dan dia akan tolak stroller yang berat tu. Kiuk, berat lah kan. Kiuk, dia normal lah. Setiap malam aku kerja macam ni. Sehinggalah dia terdengar bunyi kecur Alio. ASMR tu. Macam tu. Dia tu fikirlah. Dia pegang stroller tu, dia tengok ke kanan. Apa benda ni kan? Dia tolak lagi. Bunyi lagi. Campur dengan bunyi kik. Macam tu. Lepas tu dia rasa dah meremang. Apa dia dengar? Macam ada pergerakan pada stroller tu. Dia dah lepas stroller tu, stroller tu bergegar. Dan dia tengok ke atas. Di puncak kain tu ada seorang pesakit. Dan hati macam mana pula orang pesakit ni di atas kan. Ada seorang pesakit yang dah tua kan. Pesakit dah tua. Dah dia tahu dia bawa balik daripada bilik pesakit yang tu. Kata macam mana dia naik atas kan. Pelik kan. Dia tegur lah, pakcik macam tu kan. Orang tua tu langsung ignore dia, tak dengar dia panggil semua tu. Dan ketika orang tua tu mengeluarkan lidahnya, menjerit dia. Lidah dia panjang. Dia macam keluar macam ni, panjang. Dalam 2 jengkal 3 jengkal macam tu. Menjilat kesan-kesan darah. Dia menjerit. Dan makhluk yang mirip orang tua tu, bukan orang tua tu lah. Bukan, takkanlah orang tua lidah panjang macam sampai ke sejengkal 2 jengkal lebih panjang dah tu. Dan dia nampak makhluk yang mirip orang tua tu, mata dia hitam. Dia menjerit, dia lari dan dia ceritakan kawan dia. Kawan dia datang ramai-ramai pergi kat benih stroller besar tu. Dah tak ada dah. Cuma yang tinggal kesan Ailio pada kesan-kesan baju. Dia jilat kesan darah-darah yang darah-darah kotor semula. Saya pun tu first time saya dengar cerita daripada kawan saya hospital. Tapi dia kata banyak lagi nanti aku kongsikan. Boleh. Bukan setakat kita nak dengar, penonton-penonton yang kat luar sana pun nak dengar juga. Okay, so kita rehat sekejap, kopi dulu. Nanti kita jumpa kembali lagi lepas ni Rumah Seram. Okey, kembali lagi kita dalam podcast Rumah Seram. Kalau tadi kita dah sembang pasal kejadian di hospital kan. Kejadian yang pelik-pelik lah. Pelik-pelik kan yang berlaku. Apa lagi kita sembang keranda terbang. Keranda orang usung keranda. Saya ni nak share satu cerita lah. Masa kejadian ni berlaku, waktu tu saya duduk menyewa. Dekat mana tu? Masa tu dekat area dekat saya punya tempat belajar lah. Diorang ni yang penduduk kat situ memang ada satu, orang panggil community. Diorang ada apa orang panggil? Rukun tetangga. Rukun tetangga ni yang setiap malam akan ada macam volunteer lah yang akan meronda kawasan situ. Lepas tu satu malam ni dia ronda-ronda, dia tengok ada seorang pakcik tua. Dia jalan, tapi macam pelik lah, pukul 1 pagi macam tu dia duduk jalan bawah blok. Lepas tu dia tegur lah. Lepas tu pakcik tu macam
ignore je jalan. Lepas tu orang kata, yelah, orang tua kadang-kadang tak dengar kan, mungkin dia nak naik rumah ke apa benda ke. Dia pun meneruskan rondaan, naik ke tingkat atas, tingkat 2. Ni jenis flat yang 4 tingkat. So memang tak ada lift lah. Naik tingkat 3, pakcik tu. Pakcik tu dekat ujung, kiranya dekat floor tu macam dia macam pelik Lepas tu macam dia nak tegur lagi, jadi takut. Sebab takut ialah benda bukan manusia kan. Itu pun satu kejadian aneh yang saya rasa. Saya ada 2 cerita tentang ni. Okey. Tentang yang sekejap orang tu kat sini, sekejap orang tu kat situ. Dan cerita tentang rukun tetangga pun ada. Okey. Saya cerita boleh yang kita boleh share? Yang sekejap kat sini, kejap kat sini, saya ada cerita. Dan ni saya pernah jadi supervisor sebuah kilang batik. Kisah benar saya ni lah. And then ada staff saya tu dah dia lebih tua daripada saya. Cuma dia panggil Encik D. Saya ada cerita mistik lah, dia kata gitu. Asal muka aku je cerita hantu. Asal muka aku cerita hantu kan. Dia kata Semalam saya dengan husband saya naik kereta. Naik kereta and then tiba-tiba kita orang nampak ada satu pakcik tu bawa motor, tayar belakang dipancit. Tapi dia still bawa, bergegar, gegar. Tapi still bawa tu, kesian lah. Muka pakcik tu muka tua sangat-sangat je, still macam tu kan. Biarlah. Suami dia kata, biarlah. Siang bang, kesian kat dia. Biarlah, kita tak boleh buat apa, dah lewat ni. Dia bawa kereta laju. Lepas tu masuk selekoh yang tu, nampak lagi pakcik tu. Abang dia tu, bukan ke? Bukan ke? Macam tadi kat sini, betul juga kat depan. And then yang wife tu anak buah saya kan. Bukan sama ke bang? Bukan. Dia buat lagi lama, lepas tu dah nak sampai ke rumah dia, nampak lagi pakcik tu. 3 kali. Jadi dia fikir ni bukan dah. Bukan pakcik dah ni. Sama juga buat motosikal macam tu, dengan tayar dah pancit, dia still memaksa motosikal tu ke. Itu salah satu cerita. Dan saya ingat saya yang tentang rukun tetangga tu kan. Rukun tetangga. Ini berlaku kepada abang saya. Arwah abang saya, Arif Muhammad Ali. Dia juga waktu tu dia masih lagi muda lah, dalam lingkungan 20-an macam tu. Tahun awal 80-an. Okay. Cerita ni, dia ni seorang atlet olahraga Terengganu. Saya cerita dia dulu sebagai latar belakang dia. Dia acara 100 meter, 200 meter tu memang kacang lah. Kat Terengganu ni nombor 1 lah zaman tu. Dia 100 meter kalau zaman tu, dia pernah buat rekod 10.7 saat lah. 10.7 lebih macam tu. Dan dia dapat berita daripada rakan-rakan dia di kampung dia ni, banyak berlaku kes kecurian. Pecah masuk. Kadang-kadang tu orang kata nampak kelibat seperti toyol, macam episod toyol lepas tu kan. Banyak cerita pasal orang minyak pun kelibat, orang hitam minyak pun ada. Banyak kes kejadian tu, seolah kampung tu memang ada orang yang masih menganut agama, bukan agama tau, masih menganut ajaran yang tak elok. Dan yang paling bestnya, dicerita kat saya, dia kata sewaktu rukun tetangga tu, di mana dua orang kan, dia akan sepasang-sepasang. Korang dua kat sana, korang dua kat sini. Okay, aku dengan geng aku kat sini. Apabila kecoh dapat tangkap, bukan dapat tangkap tau, dapat apa ni, orang kata dapat lihat orang pecah masuk rumah, masing-masing akan menjerit lah rukun tetangga. Dia akan panggil, yang masing-masing bawa kayu macam belantan tu, ready nak pukul lah kan. Orang kampung masa tu, dia kejar. Dia kata, Arif, Ali, macam tu kan. Kat sana. Kat mana? Kat sana, sebelah sana. Dia dengar, dia kejar. Bila kawan Arif tu, abang saya tu dengan Arif, dia kejar, dia nampak kelibat tu orang lagi. Orang serba hitam. Macam orang kata, dah lah kosong malam tu memang gelap, tapi nampak serba hitam tu. Itu dia. Dia kejar. Arif ni dah memang laju. Kawan dia termengah-mengah kat belakang tu. Dia still kejar. Nak dekat dah dengan orang hitam tu. Orang hitam tu panjat pokok. Panjat pokok kelapa. Cara dia laju. Cara panjat macam apa ni. Macam orang kata merangkak lah, macam mencengkam macam tu. And then merangkak pun laju. Itu dah bukan lah tu. Ini macam bukan orang. Bukan lah tu. Dah lari, dah laju. And then dia pergi kat pokok kelapa tu. Kalau rumah kampung Losong memang banyak pokok. Pokok kelapa dia panjat. Hilang. Dia tengok kat atas kan. Dia dongak lah. Apa tu? Dia cakap sepanjang hidup dia dalam negeri Terengganu ni, dia main olahraga, tak ada siapa yang boleh menang dengan dia. Acara pecut.
Orang tu bila dah semakin dekat, dah nak tangkap, dipecutkan lagi, panjat pokok, hilang. Lagi laju lah. Lagi laju. Daripada Arif ni. Tanya orang kampung, tanya, kau nampak muka dia? Tak, serba hitam. Walaupun dah dekat memang tak nampak. Memang tak nampak. Perkataan serba hitam tu saya banyak kali dah jumpa. Mata saya dia banyak kali. Kadang-kadang tu pergi tandas, nampak ada orang melintas. Contohlah, ni bilik, ini tandas, ni jalan straight, and then saya nak ada tandas, nampak orang melintas. Ya, siapa pula yang melintas pergi tandas ni? Serba hitam juga. Bila pergi tandas tak ada orang. Benda tu macam kelibat kan. Kelibat lah. Tapi memang signifikan je. Kalau benda yang kita nampak, contoh macam let's say kalau macam kita baring ke, tengah duduk-duduk kan, lepas tu nampak melintas, nampak serba hitam. Ya. Ataupun kalau tak hitam, putih. So macam benda ni mungkin kita boleh melambangkan yang hitam yang jahat ke, putih yang baik ke ataupun benda ni macam permainan-permainan jin ke, apa benda ke. Kalau bulu roma kita naik, dan yang utama sekali kat belakang leher kita naik, itu yang tak baik. Kita boleh rasa sebenarnya kan, kita benda tu rasa. Kalau duduk-duduk saja pun tiba-tiba rasa macam saya pernah je kadang-kadang kalau kita tengah tengok contoh macam tengok YouTube ke apa benda ke kan, kita screen depan ni duk rasa macam belakang ni ada orang lalu. Lepas tu bila kadang-kadang kita boleh nampak reflection dekat screen kan. Oh, nampak reflection. Kadang-kadang kita macam kita pusing belakang tak ada siapa. Dia tengah buat kerja. Tengah-tengah buat kerja kan. Saya pula jenis memang kalau buat kerja malam. Okay. Dia orang kata malam paling banyak idea sekali. Memang. Tengah-tengah ni tiba-tiba macam angin lalu. Serius? Rasa angin lalu tu macam orang melintas tau. Lepas tu bila kita pusing belakang ke, kita toleh belakang, ada tu tempat lalu kata tu. Itu yang risau. Kalau orang lalu tak apa. Ini kalau tiba-tiba pusing-pusing tengok tak ada tu yang takut tu. Benda-benda macam ni orang panggil apa dia bagi macam syaitan ke apa. Kalau syaitan ni jahat. Istilah syaitan ni adalah ke dia tumpang lalu je. Tumpang lalu tak apalah, jangan ganggu sudah. Kalau yang jenis nakal-nakal ni syaitan dia panggil. Syaitan ni jahat lah. Orang kampung dulu dia panggil hantu. Macam ayat-ayat orang kampung, hantu budak ni kan. Hantu ni jahat tau. Contoh je lah, hantu ni jahat. Setan sungguh dia ni lebih jahat daripada hantu. Ya betul. Tapi apa yang saya nak ceritakan itu kelibat kan. Tapi ini cerita ni berlaku depan mata. Okey. Depan mata oleh kawan saya. Okey, saya sebut nama dia Syed Razman. Dia ni orang yang baik dan juga orang yang taat agama. Warak lah. Dan dia orang kata antara orang yang belajar tasawuf juga. Dia cerita dekat saya. Okey, kejadian ni berlaku di kampung sewaktu dia buat dia menyewa rumah kampung. Rumah kampung tu dia ada macam ada kolong bawah. Ketinggian kolong tu dalam lingkungan 3 kaki je lah. Tak tinggi mana, 3 kaki je. Dan dia sewa rumah tu untuk jadikan sebagai tempat dia mencanting batik. Dia jadikan tempat canting batik, dapat tempahan batik. Terengganu memang terkenal dengan batik kan. Yelah. Dan waktu dia tengah mencanting tu, dia seorang mencanting. Kawan dia yang bahagian nama warna tu dah tak ada kan. Jadi dia buat canting tu, dia buat sampai habis. Kata-kata esok ni tak perlu dah nak canting dah. Esok dah taruh warna je kan. Warna je. Warna saja. Nanti dia buat canting-canting tu. Dah lewat ni, dia tengok jam dekat pukul 7, waktu nak masuk ke maghrib. Okay. Dia dah cukup lah ni. Dah nak maghrib ni, dia keluar rumah, dia nampak di depan tangga seorang budak lelaki. Okey. Budak lelaki tu comot sangat. Macam penuh dengan lumpur hitam-hitam. Macam bawa balik main lumpur. Dan tak berpakaian. Telanjang lah. Budak tu usia dalam lingkungan mungkin 5 tahun macam tu lah. Kecil lagi lah. Dia tengok Man tengok dia. Dia duduk je kat tangga tu. Dia tak duduk, dia berdiri. Dia tengok Man kat atas kan. Dia tengok Man tengok dia. Adik, dia tanya dia gol lah kan. Buat apa sini? Mana rumah kau kat mana kata. Budak tengok je. Tengah tak ada reaksi langsung muka dia kan. Dia tengok je, diam je. Lepas tu dia pergi kan tengok. Kenapa comok sangat ni? Dia tanya lah kan. Dia ni orang kampung kan. Orang kampung biasa lah, dia tegur-tegur kan. Dia tengok budak tu pula, dia ni kecil lagi, pakai comok macam tu, dan tubuh comok macam tu. Dia tanya takut-takut, ni anak siapa? Nanti nak tolong hantar kan. Yelah. Dia fikir macam tu. Dia turun tangga, budak tu berundur. Budak tu berundur. Budak tu tak berkelip mata pun. Tapi duk tenung mata bulat macam tu. Muka takut-takut.
Jadi Man kata, jangan takut dengan abang boleh tolong. Kat mana rumah? Tanya macam tu. Dia menggiling. Lepas tu dia mula duduk macam nak merangkak. Man tu rasa pelik lah. Dia pendekkan leher dia, di tangan dia macam ni, tangan dia sentuh tanah, betul-betul lah macam merangkak. Dia demam senyap. Kenapa budak ni kan? Yelah. Kata, Dek, main apa ni? Tanya macam tu kan. Lepas tu budak tu Riau rasanya. Macam tu kan. Mana ada. Dia rasa pelik dah dia kata. Lepas tu budak tu berlari. Bukan berlari tau, dia merangkak. Dia merangkak macam menuju kat Man. Man mengelak. Dan dia masuk ke bawah kolong rumah. Merangkak macam ni tau. Merangkak macam ni, masuk dalam kolong rumah. Dengan gaya rangkak tu bukan macam manusia. Tangan dia macam ni, kaki dia pun melebar macam ni, merangkak masuk bawah rumah. Ni cerita yang diceritakan oleh saya lah. Dia kata, demi Allah yang aku nampak depan mata, kata. Aku seorang je waktu tu. Kalau aku cerita kat orang lain, orang gelak. Ada yang percaya, dia percaya, dia kata. Sebab dia percaya sebab apa tau? Waktu senja. Waktu senja. Waktu senja ni memang Sebab tu orang kata waktu senja tutup pintu apa tutup semua pintu. Kan. Balik rumah mak kata. Ustaz pun cakap macam tu. Waktu senja sebelum 10 minit sebelum azan tutup pintu. Apa yang Man cerita, dia mengintai bawah kolong tu. Dia nampak kelibat tu lagi bawah kolong. Kata mustahil orang biasa, budak-budak biasa boleh merangkak. Yelah. Seperti macam tu. Sebab tu ustaz-ustaz cakap 10 minit sebelum azan kan. 10 minit lah paling cepat. Tutup pintu tingkap semua. Sebab dia orang ni makhluk-makhluk yang berkeliaran ni akan cari tempat bersembunyi sebab dia orang takut kena azan. Yelah, azan kan. Lepas tu sebab saya pernah dengar kalau macam orang kata time-time azan ni jangan masuk bilik air. Ya betul. Kan. Lagi-lagi azan maghrib ke apa benda ke time-time tu kalau boleh jangan masuk bilik air. Dia makhluk-makhluk ni nak cari tempat bersembunyi. Betul. Memang orang kata waktu-waktu dia lah. Sebab saya ada kisah tentang itu di office saya. Mungkin kita sambung episod office lepas ni. Kalau cakap pasal office, saya pun rasa kalau nak cakap pasal office ni memang banyak. Lagi-lagi kalau orang yang kerja malam. Dan saya ni banyak tempat bekerja. Dan setiap tempat yang saya bekerja tu ada gangguan tersendiri. Menarik kan? Mana tahu kan kita boleh buat satu episod yang kita cerita pasal kita office atau pejabat. Office ke pejabat ke kan. Boleh. Tapi kalau macam penonton ke pendengar kalau ada betul, idea ataupun cerita macam korang punya experience, sebab apa tau? Cerita dia macam ni sebab kita hanya orang panggil storyteller. So korang yang mendengar ni ada cerita tapi tak tahu nak bagi tahu kat platform mana, DM je kita orang, PM je. Bagi tahu saya dulu saya bekerja di tak nak reveal nama pun tak apa. Detail pun tak apa. Just bagi tahu je dalam satu rangkap dua rangkap macam mana cerita dia. Kita boleh sampaikan dekat Rumah Seram ni. Kadang-kadang tu ada yang malu kan, nak DM, just email. Jangan guna nama saya. Pun tak apa. Pun boleh begitu, juga. Kita boleh kongsikan sebab masing-masing pernah bekerja dan masing-masing pernah berada di tempat-tempat yang pelik-pelik kan. Boleh kongsikan cerita. Especially yang macam shift malam. Yes. Balik malam. Guard, driver ke apa kan, cleaner kan. Betul. Jawatan-jawatan yang bekerja di tempat-tempat yang sunyi. Itulah yang kita nak sebenarnya, yang kita kalau ada lah idea ataupun saranan daripada pendengar, daripada penonton, boleh majukan ke kita. Tak kisahlah macam mana kami, nak DM ke komen ke apa benda ke, tak kisah. Okey. Dia betul. So mungkin untuk episod kali ni kita tutup dulu sampai sini. Tawakuf dulu. So untuk next episode kita tunggu macam biasa. Untuk Rumah Seram, korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay. By the way, Kopi Pot jangan lupa lepas ni kita pergi minum-minum kopi dulu. Sedap sungguh air kopi ni. Sedap kan? Ya, serius. Tak tipu lah. Memang best. Lepas ni tak payah minum satu cawan dah. Kita minum satu botol terus. Boleh buat stok. Tak tidur malam kami minum satu botol. Tak tidur malam. Korang jangan tak tidur malam. Okay. So kita jumpa next episode. Rumah Seram, saya Alan. Dan saya Selino Azam. Mereka ada. Sentiasa ada.